kita mencari akhirat. Pasal mencari dunia tak dapat akhirat. Mencari akhirat dapat dunia. Seperti menanam padi, lalang akan tumbuh. Menanam lalang, padi takkan tumbuh. Boleh faham tu? Faham ke tak faham? Saya tak faham. Maksudnya tanam padi, cari akhirat, dunia cari kita. Tetapi menanam lalang, padi takkan tumbuh. Pernah kita jumpa tanam lalang, padi tumbuh? Tak. Tanam padi, lalang automatik tumbuh. Begitu. Gitulah. Kemudian yang ketiganya pula, kita tengok orang cari dunia akhirat. Bila cari dunia, cari akhirat, lintang pekang ibadatnya. Maka orang yang sibuk sangat ke dunia ini, maka Tuhan balakan dia 3 perkara. Yang pertama, angan-angan yang tak habis-habis. Yang kedua, loba yang tak berkesudahan. Yang ketiga, tak seronok lagi beramal. Nikmat beramal dah tak ada. Itulah tu sebagai mukadimah pada malam ini. Belum start lagi ni. Jadi kita lihat pula. Kita ni adakah termasuk orang yang kasihkan Allah atau sebaliknya? Pasal ketaatan itu mesti ada 3. Yang pertama, takut. Yang kedua, harap. Itu sama ada takut, harap ataupun maka tak ramai orang, tak ramai mulut itu nak tasbih. Berat mulut tu nak membaca Quran, takbir. Tapi sudah kebiasaan, maka mudah. Pasal sudah berdiri Subhanahu wa ta'ala. Ada 11 saja. Kita tengok orang mati seorang bermakna kita juga sampai ketika sama orang mati itu. Tak lama. Umur umat Muhammad ni singkat. Umur kita ni pendek. Pasal apa pendek? Pasal umat-umat dulu Allah Ta'ala dah beri umur panjang. Lawan Allah Ta'ala. Bila kita umur pendek ni, perasan kita. Entah besok, entah lusa. Lawan pun tak guna. Pasal Tuhan turunkan rahmat ni sayang, kasih sayang kepada kita. Takkan kita nak lawan Allah Ta'ala. Tuhan beri kita nikmat sebanyak-banyak. Tak terkira nikmat. Rahmat lagi. Keberkatan lagi. Kesenangan lagi. Makan, minum, rezeki dan sebagainya. Adakah logik? Adakah terfikir kita boleh lawan perintah Allah Ta'ala? Siapa yang beri kita makan? Siapa yang boleh beri kita kesihatan, kebahagiaan, kesenangan? Allah Ta'ala. Manusia boleh bagi duit? Boleh. Boleh bagi harta? Boleh. Tetapi kebahagiaan dia tak boleh bagi. Tak boleh. Cukup nombor, tengok nombor. Pernah tuan-tuan tengok orang kaya makan gocanai 20 keping? Ada. Orang tamu Medan ni ada makan gocanai 10 keping. Tuan makan banyak 10 keping ni, saya orang kaya makan banyak. Tak ada. Mentokar 10 keping dia pakai 1 juga. Tak pakai 2. Isteri paling banyak 4. Tak macam Nabi Sulaiman dulu. Nabi Sulaiman isteri berapa? 1000. 1000 isteri Nabi Sulaiman. Itu zaman dulu. Nabi Daud 100. Kalau kita isteri 1000, macam mana agak-agak? Cabut lutut kita. Ada sekali pertandingan makan canai. Orang tu menang. Makan 20 keping. 20 keping makan canai. Lepas tu dia minum.
Mati dia. Tu. Tu duit. Kalau kita, Nabi juga minta mati dalam keadaan miskin. Pasal apa? Kalau kita kaya belum tahu kita boleh beramal, belum tahu. Nasib baik kita ni susah. Nasib baik. Supaya dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Macam orang sakit juga. Masa sihat, nak sebut Allah Ta'ala pun payah. Sakit, mudah. Di hospital. Allah. Nak mampus lah tu. Tapi kalau sihat, terlanggar batu nak sebut Allah payah. Bersyukur. Kalau dapat, orang lain boleh tumpang sama. Kita tidak. Bila dapat, senyap. Dah dapat duit? Belum. Dah dapat. Lambat lagi. Dah dapat? Dah habis dah. Gitu. Kalau orang pencuri masuk rumah dia, sekampung tahu. Masjid pun tahu, suruh baca Yasin. Duit, siapa pun tak tahu. Itu kelebihan kita pula. Kita ubah sikap kita supaya kalau dapat, orang lain boleh bertumpang sama. Rezeki kita, orang lain boleh. Itu berkat. Duit kita, suka kita belanjakan orang lain. Suka memberi orang lain. Suka derma. Itu tanda-tanda ada keberkatan. Kadang-kadang, itu sebabnya masjid. Kalau di masjid ni, semayang saja, orang bagi RM5 seorang. Berapa ribu dapat duit kat. Tapi, jarang kita nak mikirkan untuk nak beri masjid duit. Tung lalu tu, hari Jumaat, mengantuk pula. Lepas tung lalu, segar balik dia. Kita ubah sikap. Tiap-tiap Jumaat, aku mesti beri RM5. Takkan RM1. RM1 tak jadi apa. Yang sibuk kita ialah membawa pisang. Itu. Suka sangat orang buat pisang. Betul tu? Ubah perangai dengan buat pisang. Ingat orang semayang Jumaat tu beruk-beruk ingat. Ubah. Habis. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, sikit cakap, melainkan perlu. Bercakap yang beri manfaat saja. Yang tak beri manfaat, cakap. Satu hari, Nabi Allah Daud AS bertemu dengan Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim tak bertanya sedikit pun hal ehwal besi. Nabi Daud kan boleh melembutkan besi dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Boleh. Besi dibuat begitu je. Boleh. Lembut. Nabi Daud. Luqman pergi juga. Kita tak payahlah tengok maharga. Buang masa aja. Tak ada apa untung. Tak ada apa faedahnya. Dunia pun tak untung. Akhirat pun tak untung. Tak ada untung. Jangan. Jadi kita jangan buang masa mendengar perkara yang menimbulkan sesuatu yang tak sedikit pun tak ada faedah. Jangan. Itu. Kita ringkaskan. Yang ketiga, menumpukan ibadat dan baca Quran. Yang ketiga, menumpukan ibadat. Jadi begini. Kita masa yang diperuntukkan oleh Allah sebenarnya cukup untuk akhirat. Jadi, dunia yang kita cari itu, kita rasa tak cukup masa. Sedangkan ibadat yang kita amalkan itu sebenarnya cukup masa Tuhan dah beri dah. Kita banyak buang masa. Di akhirat besok, apa dia tu? La tazulu qadama abdin yaumul qiyamah hatta yus'al an arba'i qisal.
Sentiasa kaki anak Adam tidak bergerak di padang mahsyar sehingga Tuhan soal 4 soalan. Yang pertama, an umri fima afnah, disoal umurnya, di mana digunakannya. Itu. Thumma tus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian kamu akan disoal di padang mahsyar segala nikmat. Nikmat apa? Nikmat sihat, nikmat lapang. Dan umur kita cukup-cukup. Untung kita ni dengan Bani Israel. Bani Israel umurnya panjang-panjang. Kita umur pendek.